Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak ride ke Kanga untuk hantar bayar bil, dengan saya nak hantar kopi ni. Kopi adalah untuk mak saya di Jawi. So sebelum tu anda boleh lihat lah, saya ride ZGT ni di jalan persekutuan dengan melanggar hak kelajuan. Tapi jangan tiru kat sini, kerana saya cuma nak tunjuk kat anda semua betapa hebatnya ZGT dan lincahnya ZGT dengan kelajuan hampir 1.3 lah. Kira ni tegak ni, bukan kata tunduk-tunduk. So ni memang, sorry lah, kamera dia terlalu ke bawah sebab saya nak tunjuk meter. Kalau kamera saya angkat sikit ni mungkin dapat 2 angle, tapi tak ada nak center kamera. Okey, tengok kereta di hadapan tu. Dan ada kereta di hadapan. So lepas pada ni kita cilok ke kiri lah. Saya tak sempat untuk ambil kanan sebab double line. Okey, kita teruskan lagi perjalanan kita ke Kanga dengan kelajuan 107, 18, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 18, 19, 18. Ada kereta depan, dia potong. Oh, langgar double line. Jangan tiru sini. 117. Dia punya torque memang cukup pantas. Dia punya kesedapan, acceleration dia tidak dapat dinafikan. Ini dah 120 sekejap saja guys. 120, 121. Ni tegak, dalam keadaan tegak. Angin kuat di hadapan. Cornering 122, corner layang. Ok guys, padu itu. Ni 122. Saya dekatkan sikit. 123, 124. Ini saya dalam keadaan tak tunduk ni. Anda tengoklah. Ok, steady lah. Throttle masih ada lagi tu. Ok, 1, 2, 3. Ini kalau tunduk ni cukup senang. Ok, potong kereta dan kelajuan 123. Ok, depan tu sekejap lagi jumpa traffic light. Ok guys, traffic light pula depan tu, kita kena slow guys. Jangan tak slow. Kiranya jarak perjalanan daripada rumah saya ke Kanga mengambil masa dalam 6 minit je. Jarak perjalanan lebih kurang 13-14 kilo, lebih kurang macam tu lah. So nak sampai dah Kanga. Ini Batu 2. Okay, ini tempat ni dipanggil Batu 2. Traffic light Batu 2. Sekejap lagi saya nak starting ni, anda boleh lihat lah. Okay,
basah. Aduh. Basah habis. Kasut. Ya, ada banjir lagi guys. Ikut jalan. Saya ada tertarik Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Takut tak nampak parit. Dalam. Ada air banjir. Ada basah kasut kan. Dalam. Dia bila kena air licin lah guys. Ada jalan. Ya. Aduh, seat dia. Seluar saya basah. Jadi bila kena seat ni dia licin. Dia rasa licin. Licin lah seat dia. Dia tak ketat macam seat Honda, dia tak ketat. Saya kena seat dia ni masa basah guys. Rasa licin. Saya seluar dah basah. Kena duduk atas seat dia licin. Kalau tak nak dalam, duduk dekat sini. Air tak masuk elok lagi. Ni tak apalah. Tapi saya risau dia punya. Oh, dalam. Dalam guys. Dalam tadi. Air lepas pada crankcase enjin. Motor
motor masih hidup. Motor masih hidup, motor masih hidup. So guys, okey lah. Berjaya kita mengharungi banjir.